Dalam ketegangan geopolitik dunia hari ini, satu persoalan besar terus dibincangkan. Mampukah sebuah negara benar-benar ditakluk hanya dari udara? Serangan udara moden memang sangat mematikan. Jet pejuang, peluru berpandu dan drone mampu menghancurkan sasaran dalam masa singkat. Tetapi, dalam dunia ketenteraan, menghancurkan sasaran tidak sama dengan menakluk sebuah negara. Kuasa udara tidak mampu menguasai bandar, jalan utama dan pusat pemerintahan. Untuk benar-benar menawan sesebuah negara, realitinya tetap sama sejak dahulu. Pasukan darat mesti masuk dan menguasai wilayah. Masalah utamanya, Iran bukan sebuah negara kecil. Ia memiliki wilayah yang luas, bandar yang banyak, serta medan geografi yang sangat mencabar untuk operasi darat. Walaupun Amerika Syarikat dan Israel mempunyai teknologi ketenteraan paling canggih di dunia, keunggulan udara sahaja tidak menjamin penguasaan darat. Serangan darat ke Iran bermakna satu perkara besar, operasi logistik berskala raksasa. Bekalan, bahan api, pergerakan tentera, kenderaan berat, semuanya perlu bergerak tanpa henti. Dan setiap kilometer yang dikuasai di darat datang bersama risiko korban yang sangat tinggi. Inilah harga sebenar sebuah penaklukan. Ramai penganalisis ketenteraan menyebut, kepercayaan bahawa kuasa udara sahaja boleh menundukkan Iran adalah satu ilusi strategi. Realitinya jauh lebih rumit. Kesimpulannya jelas, tanpa serangan darat berskala besar, menakluk Iran secara menyeluruh hampir mustahil. Dalam perang moden, bom boleh menghancurkan sasaran, tetapi hanya tentera darat mampu menguasai sebuah negara.